kan? Cantik kan? Tapi harga boleh tahan. Hello, Assalamualaikum Puan. Okey, baik. Okey, Waalaikumsalam. Okay team, kita ada new task. Kerja ni nak kena submit by hari ni juga. Jadi, walaupun saya tahu hari ni kita nak berbuka puasa, apa pun kita kena submit by malam ni. Ada waktu kita mengorbankan masa dan keselesaan demi menyempurnakan amanah dan tanggungjawab yang digalas. 5.30 dah ni. Kita dah lah kena stay back. Kita pergi bazar nak? Budak jom. Korang. Boring lah bulan berpuasa ni nak kena OT apa semua. Bila lagi ni macam tak biasa kerja malam. Sebab tu kita selalu buat OT semua. Dah biasa buat kerja ad hoc last minute punya. Tapi penat lah orang nak pergi berbuka kat luar time puasa-puasa ni. Kadang-kadang kita mengeluh kerana lelahnya bekerja tanpa kita sedari ada yang sedang berjuang demi meneruskan kehidupan. Saat itulah kita sedar betapa besarnya nikmat syukur yang sering kita lupakan. Makin lapar. Tak ada. Pakcik ambil lah makanan saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih nak. Oh ni, saya ada duit sikit. Pakcik ambil lah. Oh, terima kasih. Sama. Selamat Raya. Selamat berbuka puasa juga tau. Alhamdulillah. Lepas buat belanja raya. Syukur Alhamdulillah. Kimi makanan awak mana? Tadi saya dah bagi dekat pakcik tu tadi. Tak apa, kita sama-sama. Terima kasih semua. Ramadan mengajar kita bahawa berkongsi rezeki adalah tanda bersyukur. Walau dalam kesibukan, kita masih diberi peluang untuk memberi. Setiap sumbangan kecil membawa senyuman dan kegembiraan kepada mereka yang memerlukan. Semoga Syawal ini membawa keberkatan dan menguatkan lagi nilai kemanusiaan dalam diri kita semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.